pergi toilet. So sekarang ni saya nak naik MRT pergi Photoism dulu kot. Sebab Alalang tengah molek lagi rupanya. Nanti kalau dah lepas solat tak tahu apa bentuk dah. So baik aku settle Photoism dengan channel dulu. Anyway, hari ni saya nak membaca kura-kura. Sebab belakang ni ada beg besar gila tau. Beg baju. Sebab malam ni tidur Mauna. So I look like a turtle, tortoise, whatever. Saya dah sampai my town dan saya sedikit nervous sebab kali ni saya bagi foto itu seorang-seorang. Halanya memang akan ada orang teman lah sebagai orang yang akan pilih kan. Tak, aku dah memang tak pandai pilih lah. Memang aku duduk situ tengah ngacong. Tak tahu nak pilih apa, gambar yang mana satu. So guys, saya dah berdepan dengan channel. Sama gila tu. Dia tak letak kamera mana. Aku letak angle bawah kot. Guys, I think this time tak lawa lah. No. Pilih je. Tak boleh pilih Harry ke yang ni. Macam duduk macam asap. Kita cari jarak yang ni lah kot. Maybe. Okay guys, moment of truth here. Sebab rasa super rasa macam kali dia punya buruk. Tak well prepared. RM40 kot. Tapi kita cute. Nervous. Sabar. Dia macam cute tapi macam sumpah kau malas tu spoil macam tapi nak comel. Just done my photoism dengan Zanoli. Sebenarnya macam korang berhati sebab tak ada orang nak tolong adjustkan weh. Sumpah rasa macam mess up. Macam dan setelah dah berlalu, dah spend dah pun duit. So sekarang saya nak pergi cari baju kurung untuk hari raya second sebab tak ada lagi baju kurung. Sudah masuk 5 kedai. Dan semua kedai tu ada satu je yang berminat. Tapi dia lebih bajet sebenarnya. Tapi mungkin akan beli yang tu lah kot. Tapi nak kena tengok balik dan discuss balik dengan bos besar. Okay guys, sekarang saya nak pergi TRX untuk solat dan juga Converse. Walaupun tak ada duit, tapi kita try size dulu. Kalau ada size mungkin akan terbeli. We don't know. Rezeki Allah itu luas, duit akan kembali. And anyway, baju kurung tadi tu ada je satu tu yang lawa. Tapi bincang dulu. Esok kalau berminat, esok aku datang balik. Beli kot sebelum balik. Kat TRX dah. Sekarang nak pergi Converse tu lah. So kalau nak solat macam awal lagi, macam tak masuk waktu lagi sebenarnya. So kita akan pergi Converse dulu. Lepas tu mungkin akan masuk polo. Tengok dulu. Converse lah. Dah tengok dah lah size-nya. Dan ada offer juga. Memang betul hampir beli. Tapi sebab aku pergi banding dengan Shopee memang tengah ada sale. Saja Shopee lagi murah. Mungkin aku balik kat Shopee. Tapi yang pasti dah ukur size. Lepas tu untuk polo pula dah tengok topi. Harga dia mampu milik. So mungkin akan balik akan datang.
sekarang saya nak pergi Bukit Bintang, nak beli Damaskus. Sekarang saya dekat Bukit Bintang. Tunggu shawarma. Shawarma untuk buka. Sekarang baru pukul 3 suku tau. Tapi aku dah beli sebab aku malas nak fikir dan nanti malas nak pergi bazar. So aku beli terus. Just got my shawarma. Alamak. Tak, aku beli yang large tau. Tapi aku rasa macam kecil je ke large besar ni. Macam kecil lah beli. Sekarang misi mencari apa nama benda aku nafa manjang saya. Tak tahu yang mana satu. Dia kata seberang sana. Sekarang saya on the way pasar seni nak beli cookies crumbs. Cookies crumbs plan awalnya nak beli untuk yang lain sekali tau. Tapi tak sangkalah seramai itu hari ni. Macam takut ramai sangat. Macam tak terbeli nanti. So aku beli untuk aku je lah. Nak beli sea salt walnut my love. Tapi harapnya tak ramai lah. Sumpah aku dah tak daya. Aku macam dengan beg besar ni. Sumpah aku rasa terbalik ke belakang. Korang please pray for me. Ajaib gila tak ada orang. Just got my cookies crumbs. Ajaibnya tak ada orang beratur pun hari ni. Like aku sampai situ straightly sampai dekat kaunter memang tak payah beratur. Macam dah halu kan beratur berpuluh-puluh orang. Berpuluh-puluh orang kat situ. Tapi tadi memang kosong. So memang terus dapat. Tak payah tunggu rezeki anak soleha. So sekarang semua dah settle. Makanan dah settle. Nah straightly pergi ke SCC je lah. Sebab nanti pun nak buka situ. Tapi sekarang awal lagi baru pukul 4. Tapi tak tahu nak buat apa dah. Mungkin akan jalan-jalan area ke SCC lah. Bye. Anyway dan bertukar menjadi ustazah. Berjumpa. Sebab tu macam ramai-ramai saya nak pakai jubah. So saya FOMO. Maaf cakap. Memang tak nak di Bandung. Ada sampai KLCC. Tapi sumpah aku penat. Ada tak berdaya. So mungkin they will straight away berbuka je lah nanti. Tak ada vlog dah. New Year. Ya? Okay guys, sekarang kita orang dah habis bukber. Habis. Yes. Sekarang kita orang nak ke KLCC nak cari air untuk seminar ni. Ya weh, aku sumpah haus gila. Aku dah hari ni penat gila. Ya, dia yang first sampai KL ni dia dah apa ni? Menampak semua dah. Pusing-pusing dah tawaf dah KL ni. Sekarang pukul berapa Dina? 11 minit. 10 minit. Kita orang dekat TRX. Again cari Semperit Ibuna. Ya. Saya ke TRX yang kedua kalinya untuk hari ni.